Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan secara ringkas video cara mendaftarkan harta intelek, khususnya hak cipta untuk perisian AI syarikat saya melalui MyIPO. Langkah pertama ialah melayari laman web rasmi Perbadanan Harta Intelek Malaysia iaitu MyIPO www.myipo.gov.my. Untuk perisian, jenis harta intelek yang paling sesuai ialah hak cipta. Hak cipta melindungi kod sumber, dokumentasi perisian dan antarabangsa pengguna daripada disalin atau digunakan tanpa kebenaran. Di laman MyIPO, klik menu hak cipta dan pilih memaklumkan hak cipta. Seterusnya, saya memuat turun borang CR1. Borang ini perlu diisi dengan maklumat pemilik, tajuk perisian dan dokumen sokongan. Apabila semua maklumat lengkap, borang perlu dicetak dan dibawa ke cawangan MyIPO bersama thumb drive yang mengandungi kod sumber dan dokumentasi perisian. Kemudian, saya membuat pembayaran di kaunter sebanyak RM200. RM100 untuk pemprosesan dan RM100 untuk sijil. Selepas pihak MyIPO menyemak maklumat yang dihantar, sijil hak cipta akan dikeluarkan dalam masa 6 bulan. Dengan langkah-langkah ini, perisian AI syarikat saya kini dilindungi secara rasmi di bawah Undang-Undang Harta Intelek Malaysia. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.